Kalau hantar tuition saja pun tak berbaloi kalau minda mereka tak ready nak absorb semua yang diorang belajar tu. Anak nak SPM, bila waktu terbaik nak push anak untuk study? Jawapan pakar, sekarang. Bukan lepas trial, bukan 2-3 bulan sebelum nak SPM tu. Tambah-tambah pula SPM tahun ni diawalkan ke bulan Disember kan. Nak pula tahun ni merupakan batch pelajar yang tak pernah jumpa exam besar sebab PMR dah dimansuhkan. So, kalau ibu ayah nak bantu, nak anak skor SPM dengan cemerlang, tonton video ni sampai habis. Kalau nak push anak tu belajar, jangan push semata-mata. Stres anak tu nanti, susah nak belajar dah. Kan? So, dari sudut luaran, nak kena bagi nasihat, motivasi sikit, find out apa yang mereka select, cuba dapatkan kelas tuition yang berkenaan. Tapi, bagaimana dari sudut dalaman otak ni pula? Tahu tak, otak manusia ni pun boleh diboostkan prestasi dari dalaman juga. Nah, ibu ayah pun boleh mainkan peranan dengan memastikan otak anak-anak itu perform pada tahap yang terbaik dengan top upkan nutrisi yang benar-benar diperlukan oleh otak. Macam Mindtropic ni yang boleh bantu tingkatkan lagi brain performance tu. Nak cover subjek dari Form 4 sampai Form 5 tu bukan senang. Otak memang kena mantap, nak fokus, nak fahamkan, nak absorb semua yang anak kita pernah belajar tu. Mindtropic ni bagi saya lengkap dengan apa yang otak kita perlukan untuk bijak berfikir dan menghafal. Dalam ni ada phosphatidylserine, yang mana phosphatidylserine ini boleh lajukan pergerakan maklumat dekat dalam otak tu supaya anak cepat catch up pelajaran. Bayangkan macam kita tambah RAM komputer lah, tapi yang ni kita upgradekan RAM yang lebih power untuk otak anak anda. Satu lagi yang saya tertarik tentang phosphatidylserine ni, dia boleh stabilkan dan optimumkan pengeluaran 4 bahan kimia otak ataupun yang kita panggil sebagai neurotransmitter untuk anak belajar dengan lebih baik, macam acetylcholine untuk tingkatkan keupayaan memori, norepinephrine supaya kita boleh fokus dan membuat keputusan yang baik, dopamin pula untuk tingkatkan motivasi anak-anak untuk belajar, dan juga serotonin yang boleh tingkatkan mood ceria supaya anak-anak kita tu rasa minat dan happy nak belajar. Bukan phosphatidylserine aja, dalam Mindtropic ni juga lengkap dengan bahan-bahan seperti ashwagandha KSM 66 dan bacopa monnieri yang boleh kawal mood, kawal stres anak-anak supaya diorang boleh belajar dengan baik dan tenang. Dan ada juga bahan yang tinggi antioksidan seperti magnesium dan selenium yang boleh lindungi sel-sel otak daripada rosak ataupun terjejas dek stres segala macam. Kesemua elemen ini bila digabungkan akan dapat bantu otak berfungsi di tahap yang optimum bagi dia genius dan bijak dan pintar. So again ibu ayah, you all sangat-sangat boleh tahu nak support anak-anak untuk skor exam dengan cemerlang. Kalau hantar tuition saja pun tak berbaloi kalau minda mereka tak ready nak absorb semua yang diorang belajar tu. So, bagi galakkan dan dorongan, jaga pemakanan mereka. Dan ni sekali, Mindtropic. So, siapa yang dah pernah bagi anak mereka Mindtropic ataupun mungkin diri sini dah pernah amalkan Mindtropic ini, cuba komen apa perubahan positif yang anda alami.